You datang. Dek, lu mari. TNB, dek, lu mari. Kapal otak, dek. TNB, lu mari. Mari sini. Mari sini. Lu bagi penjelasan sikit. Macam mana ini kawasan boleh dapat bekalan api? Nombor 1. Nombor 2. Dek, Sabash. Dek, kapal otak, Sabash. Dek, lu mari. Lu mari sini. Dek, macam mana lu kasih air untuk satu kawasan ni? Takkan satu kawasan ni dia gunakan air longkang yang kotor tu? Tak mungkin kan? Mari, dek, kapal otak, mari. Mari sini. Sini, mari cepat. Jawab. TNB dengan pegang air. Ini 2. Lagi ada apa PBT. Macam mana dia boleh bina bangunan ni tanpa pengetahuan ni? Dek, PBT, kapal otak. Dek, mari sini dulu. Dek, mari. Tambik, mari. Mari sini. Macam mana ini bangunan naik? Mari. Cepat. Dek, pejabat tanah. Dek, pejabat tanah, mari. Ini tanah siapa punya tempat? Ini tempat siapa punya ni tanah? Mesti ada owner kan? Jangan cakap sekarang tiba-tiba owner sudah jual tanah, 5 tahun lepas sudah jual tanah, sudah lari. Korang jangan spin cerita dah. Saya tahu lah korang punya spin punya cerita, saya tahu macam mana. Dek, lu mari. Mari sini. Tanya. Ini tanah, ini lot tanah ni mesti kepunyaan orang. Bukan kepunyaan hantu. Betul tak?